Cara workout bicep di rumah menggunakan ni power rack ni saja. Harga dia dekat RM5,000. Jom kita workout. But first macam biasa, kita kena kemas dulu. Ni rutin harian before training. Bicep kita, dia ada dua je sebenarnya bahagian. Dia ada bahagian dalam dan bahagian luar. Short head, long head. Tapi ada lagi satu jenis latihan bila korang buat, dia akan membantu bagi korang punya bicep tu jadi lebih tebal, lagi besar. Iaitu korang punya brachialis. Cara nak train dia, nanti saya akan share untuk bagi bahagian sini. Nampak tak ada sini? So ni, dia akan bantu buat bicep korang tu lebih pop up, lebih orang kata berisi, lebih besar. Okay, jom. Kita start dengan latihan pertama. Sebelum tu, jom kita adjust dulu power rack ni. So, kita akan gunakan attachment ini untuk bicep. Dan bebanan ni okey lah. Ni adalah 20 kilo sebelah. Kita akan start dengan apa nama benda ni, gerakan ni, concentration curl ataupun siku dekat depan. Dia akan target korang punya bicep dekat bahagian. Nanti saya akan share, korang tengok dulu macam mana saya buat. Okay, jom. Ui, berat juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2. Saya ada satu benda ni, dia cheat sikit untuk membesarkan forearm. Okay, sebelum ni saya tak pernah guna. Saya baru nak start guna. Nak tahu apa? Ini dia fat grip. Fat grip. So kegunaan dia untuk bagi, korang tengok lah. Okay, macam mana cara guna dia and benefit dia apa. Ni saya basuh sebab sangat-sangat kotor. Lama tak guna. Beli tapi tak guna. Okay, jom. Right, cara guna dia. Ni masukkan. Oh, susah juga nak masuk. Dia cara pasang dia yang susah sikit, guys. Macam tu. Nampak tak? Okay. Ini tadi. Alright. Okay, so inilah dia fat grip. Bila korang pegang, nampak? Besar tu. Okay, so kita dah pasang fat grip. Ni. Pegang. Weight maintain gila guys. Kau bicep kena, forearm pun kena gila. Bukan kena sikit tau. Gila je kena. Allah. Tu, one more. 2. Tadi tak sengaja terkena. Dia getah tu, dia melibas balik. Okay, next. Next set ketiga dah Set ketiga dah. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Okay, nice. Latihannya ni, dia akan target korang punya bicep bahagian dalam, bahagian sini ataupun short head. Bila korang buat latihan concentration ataupun macam ni, bila korang flex bicep, dia boleh nampak tinggi. So katakanlah dekat gym ataupun dekat rumah menggunakan dumbbell saja, apa yang korang boleh lakukan adalah macam ni. Guna dumbbell, tahan tangan macam ni, lepas tu angkat je macam ni. Macam ni, okay. So buatlah 12 reps 3 set. Kalau tak tahu reps tu apa, set tu apa, korang boleh follow saya punya, korang boleh subscribe saya punya YouTube, korang boleh tengoklah scroll video, ada saya terangkan tentang reps tu apa, set tu apa. Ataupun nanti saya buat video baru, saya tulis reps dan sets Sultazin. So senang korang nak cari. Korang tulis reps and set Sultazin, keluar. Saja tambah berat, extra set lah, extra set. Sebab tadi sebenarnya tak biasa dengan grip baru ni. Okay. Ui, berat pula.
7 baru. 8 9. Oh. 2 lagi. 1. No. For the next exercise, kita akan target kita punya tangan dekat bahagian belakang. Kita punya bicep long head. Menggunakan benda yang sama juga. Cumanya, pakai fat grip jugalah. So, something new. Benda baru bagi saya. Okay, tolong tengokkan form Simba Tolong tengokkan form. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Okay. So, nampak perbezaan dia? Ini nama dia behind the back bicep curl. So, apa yang saya akan lakukan adalah tarik dulu, lepas tu siku tu belakang badan. Macam ni, nampak? Beza dia dengan bicep curl yang korang biasa buat tu. Kalau bicep curl biasa buat macam ni kan? Kalau yang ni, siku, tarik belakang badan. Macam ni. Nah. Okay. Second set guys. Siku belakang badan. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 1, 2. Okay. Okay, last set. Tapi kita tambah berat Kita tambah berat 5 kilo je. So, kita kurangkan 5. Kita tambah 10. Kurang 5 tambah 10 sama dengan tambah 5 lah kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Right. So next exercise. Inilah exercise yang akan memberi korang punya bicep ni lebih tebal kan. Lepas tu kalau korang lawan arm wrestling pun dia jadi lebih kuat. Okay, kita rehat sekejap dalam 5 minit. Lepas tu next workout. So kita punya take 5 tadi 5 minit sebenarnya. Saya pergi ambil baju dekat Dobi sekejap. Tiba-tiba terbawa balik ni pula. So kita makan dulu lah. Kita loading kalori sikit before kita punya next set. Boleh ke sebenarnya makan macam ni kan? Nak buat badan? Apa pendapat korang? Cuba korang komen kat bawah. Is it wrong or is it okay to eat like this? Bismillah. Padu guys. Kepada korang yang dah tak makan McD kan, ini bolehlah buat ganti McFlurry. Okey je, dia punya tekstur dia, cuma aiskrim vanila adalah rasa lain sikit. Okey, harga pun okey, RM5. Oh, crispy sundae nama dia. Sekejap, kita sambung after kita punya next game, iaitu brachialis kita. Banyak sangat lah jamu Aedes ni. Next, kita tukar attachment. Kita tukar kepada rope. Okay. So, ni dah guna. Pakai rope pula. Okay, kali ni rope saya nak try lah. Saya tak pernah try untuk rope. Kita try pakai fat grip juga. Ni, warna merah ni. Oops. Rasanya boleh je. Merah ni dia boleh pakai kat semua benda. Betul boleh. Tarik juga. Okey. Jaya. Sebelah lagi.
Okay, dan fat grip version of hammer curl. Kita try. Oi, lupa kena tukar berat guys. Ini berat. Kita tukar balik bebanan. Oh. Kita try dengan weight ni dulu. Ni adalah 15 kilo Alright. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakit guys. Dia sakit dia macam sikit. Sebab sakit dekat grip. Okay. Kesakitan dia sebab bila dia fat grip tu je tu, dia tarik ke bawah. So dia akan rasa sakit dekat muscle sini. Okay, so maybe tak naik berat kot. Tak naik berat sebab the grip hit tapak tangan. Jalan je next set. Bismillah. 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9. 10. 1, one more. 2, 6. Kita try naik 5 kilo lah. Okay, next set. Kita try naik berat Ni set ketiga saya rasa. 3, 4, 5. 10, 1, 2. Not bad. 3, 4, 15. Okay, 6. So, that's all. Okay, so settle dah latihan bicep menggunakan power rack. Ni nama dia power rack So power rack ni kalau korang nak dapatkan, korang boleh je search power rack, ataupun kalau korang nak saya share link, nanti saya boleh share link, korang komen apa lagi yang korang nak tahu. Okay, so for the next episode kita akan train kita punya back. So make sure korang subscribe kalau korang nak tahu macam mana nak dapatkan V-taper. Okay, dan last, untuk korang yang nak workout di rumah ataupun nak workout dekat gym, tak tahu cara macam mana, nak saya guide terutamanya untuk tahun 2026. Korang nak tahu apa yang sepatutnya korang buat, korang dah tak nak berteka-teki, korang nak straight terus buat, terus follow je, korang boleh tekan link dekat description. Saya ada buat program cara workout untuk setahun. Okay, so that's all. Thanks for watching. Ini adalah gym yang paling besar sekali yang pernah saya akan masuk lah. Okay, so ini terletak dekat Ceras Gym Paradise 3.0.